5 syarat wajib puasa. Beragama Islam, seorang individu haruslah seorang Muslim untuk diwajibkan berpuasa. Orang bukan Islam tidak diwajibkan untuk menjalankan puasa Ramadan. Balik dan berakal, individu yang balik dan berakal diwajibkan untuk berpuasa. Puasa tidak diwajibkan kepada kanak-kanak yang belum balik. Sihat atau mampu, individu yang berkemampuan iaitu mempunyai kesihatan yang baik, kekuatan fizikal yang mencukupi untuk menahan diri dari makan, minum dan aktiviti lain yang membatalkan puasa sepanjang waktu puasa, diwajibkan berpuasa. Bermukim, tidak bermusafir, individu dalam perjalanan atau musafir tidak diwajibkan untuk berpuasa, namun mereka dihendaki untuk mengganti puasa yang ditinggalkan apabila mereka telah kembali daripada perjalanan. 5. Suci dari haid dan nifas, individu yang wajib berpuasa perlu dalam keadaan suci. Wanita yang haid dan nifas tidak wajib dan tidak sah jika berpuasa.